Assalamualaikum. Okey. Sunat apa? Ada berapa perkara? Ada 8 perkara sahaja. Yang mana? Yang pertama kita pilih sama-sama. Yang pertama duduk tasyahud awal. Yang kedua baca tasyahud awal. Yang ketiga selawat kepada Nabi. Yang keempat, yang mana? Duduk baca kunut. Yang kelima, baca berdiri ketika kunut. Yang keenam, selawat kepada Nabi ketika kunut. Yang ketujuh, selawat ke atas keluarga Nabi ketika tasyahud akhir. Berselawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir ialah wajib, rukun. Rukun ke apa? Rukun kauli. Tu. Takut ada orang kata mu tersebut apa? Yang ke-8. Yang ke-8 ke apa? Yang ke-8 baca selawat. Selawat kepada ahli keluarga Nabi ketika tasyahud awal. Ni pun khilaf ulama lah. Mengikut kaul asar bagi mazhab Imam Syafi'i kata tidak sunat untuk membacanya. Mengikut kaul sahih sunat. Tu berlaku khilaf. Tapi yang apa ni? Yang mutamak bagi mazhab Syafi'i tidak sunat untuk ahli keluarga Nabi ketika tasyahud awal tu. Ketika tasyahud awal tu. Dapat satu tak? Dapat satu. Jadi kalau lain daripada 8 perkara ni ataupun 7 perkara ni, maka lain daripada tu ialah sunat ai'ah. Sunat ai'ah selain daripada 7 perkara ni. Yang ruku kita bagi tahu dah. Tak perlu nak komen di bawah lah. Yang ruku kita bagi tahu dah, siap-siap dah. Ni kira berbahagian sunat-sunat lah. Ada yang benda-benda lain lagi. Itu saja. Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu. Moga bermanfaat lah. Moga bermanfaat, insya-Allah lah. Itu saja. Assalamualaikum. Papa Roger.